Abang ni kata, lebih baik minum ketum. Baru sebotol RM10 daripada nak beli jus 1000 hijrah ni. Abang ni duk baca, sebotol memang RM10 bang. Tapi cuba abang cek balik. Sebotol tu abang boleh minum lama mana? Sehari ya bang. Abang try buat kira-kira. Sehari RM10. Kalau sebulan, darat man 30 hari, dah jadi 30 botol. 30 botol, darat man RM10, dah jadi RM300. Sebulan, 300 abang nak kena habis. Tu pun kalau abang minum sehari sebotol. Kalau abang tega, sehari paling-paling 3 botol. Sebulan dah 90 botol. Cuba abang darabkan pula 90 botol itu dengan RM10 abang kira tadi. Dah jadi RM900 dah bang. Dah dekat RM1000 bang. RM1000 ni abang Man nak bagi tahu, abang boleh beli macam-macam. Abang boleh beli pampers anak, abang boleh beli susu anak, abang boleh beli makeup bini abang sendiri. Dan duit lebih tu abang boleh pula dapatkan jus 1000 hijrah ni. Jus ni sebotol abang boleh tahan 2 minggu. Tak sama dengan ketum bang, sehari sebotol. Jus ni sebotol abang boleh minum 2 minggu. Maknanya kalau abang beli 2 botol abang boleh tahan sebulan. Abang bandinglah sendiri tengok yang mana lagi berbaloi. Jangan kata duit je jimat, badan abang pun makin sihat. Lama-lama abang pun boleh stop ketagihan ketum. Jus ni pula bang, nak minum dia bukannya susah. Macam ketum abang nak pergi ambil, ni abang beli, kami hantar sampai depan rumah abang. Jus ni bang, abang nak bagi tahu, sehari abang hanya minum 2 tutup pagi, 2 tutup malam. Tapi abang bos sikit je. Abang tak perlu minum 1 botol macam abang minum ketum. Jadi kalau abang berminat, abang boleh dapatkan sekarang.